Sila baca semua informasi dan panduan yang dipaparkan. Ruangan pertama ialah pemudahcaraan dan pelibatan pelajar. Di ruangan ini, masukkan maklumat berkaitan aktiviti pemudahcaraan guru serta penglibatan murid sepanjang sesi pembelajaran. Ruangan kedua ialah catatan, ruang sumber. Di ruangan ini, masukkan catatan tambahan seperti sumber pembelajaran, bahan bantu mengajar, pautan digital atau maklumat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PDP. Pilih tempoh pengajaran mengikut masa yang telah ditetapkan untuk sesi pembelajaran. Dalam CIDS, terdapat dua kaedah untuk menyediakan RPH. Kaedah pertama ialah secara manual, di mana guru memasukkan dan menaip sendiri semua maklumat RPH berdasarkan perancangan pengajaran masing-masing. Atau menyalin dan menampal kandungan daripada RPH sedia ada atau sumber lain menggunakan pintasan papan kekunci Ctrl+C untuk menyalin dan Ctrl+V untuk menampal. Kaedah kedua ialah menggunakan fungsi AI Smart Search. Dalam kaedah ini, terdapat 3 cara untuk menghasilkan RPH. Cara pertama ialah dengan menekan butang jana terus. AI akan menjana aktiviti pembelajaran secara automatik berdasarkan maklumat yang telah dimasukkan. Cara kedua ialah memilih arahan tambahan yang telah disediakan. Kemudian, tekan butang jana untuk menghasilkan kandungan RPH secara automatik. Cara ketiga ialah dengan memilih arahan yang telah disediakan dan menambah arahan sendiri sekiranya diperlukan. Pastikan setiap arahan yang ditaip diikuti dengan menekan butang Enter. Setelah semua arahan lengkap, tekan butang jana untuk menghasilkan kandungan RPH. Selepas aktiviti berjaya di jana, tekan butang salin output ke ruang 1. Dan diikuti dengan butang simpan RPH.